Ya, secara ringkas ringkas. Dia benda ni pun ada khilaf juga. Tapi kebanyakan ulama dulu dalam mazhab mana-mana pun mengatakan haram, kecuali adalah yang dikecualikan, yang tertentu, alat-alat tertentu, dalam batas-batas tertentu. Tetapi secara berleluasa boleh dikatakan semuanya mengharamkan, terutamanya dalam mazhab Syafi'i. Hak jelasnya ulama dulu yang kata muzik ni harus, tak apa, Ibnu Hazm, hak bermazhab Zahiri. Dia lah ni orang nak pakai hak dia. Dia pakai hak dia. Dan hak sebenarnya pun hak lebih sesuai dengan keadaan zaman ni, sebenarnya harus, boleh, betul sepuluh dia kata. Sepuluh dia kata, kita pun setuju dengan hak dia. Boleh dikatakan kebanyakan ulama-ulama moden ni setuju dengan dia. Orang nak panggil hak dia semua, walaupun zaman dia tidak popular pendapat tu. Itulah secara ringkas. Tapi ada jenis-jenis muzik lah. Tak. Semua. Kita tengoklah. Kalau jenis melalaikan itu lain lah. Itu cerita lain lah. Asas alat itu apa pun tak apa. Ya, tidak kalau hak zaman dulu dia compile saja boleh. Dia ada alat-alat tertentu. Irama lagi. Tak apa. Ada kata tak boleh, kita kata melalaikan dari segi apa ni, tak boleh ingat apa, melalai daripada ingat Quran, sebab dia kata macam jelah hati kita ni so je. Kalau dia masuk tu hak lain tu boleh. Iyalah. Itu pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing lah secara ringkas. Nanti apabila sampai tepat dia, insya-Allah kita bincang panjang. Itulah Ibnu Hazm bahas sajalah tu. Dia kata tidak sahih. Tidak sahih. Itulah. Ringkas. Macam Ibnu Hazm, Daud Zahiri itu. Yalah sebab orang kita lah gomong sangat tak saya pakar mazhab tu, mazhab ni. Cuba tanya, hak muzik tu hak siapa? Tak ada mazhab pak pun tak ada. Zahiri yang kena pakai. Kalau tak pakai. Kalau tidak tu dosa semacam. Dah semua muzik. Dengan radio pun muzik. Buka komputer pun muzik. Semua muzik. Jadi lebih baik kita ambil hak ni sebenarnya. Tapi kena, ialah panjang nak ceritanya, kita kena fikir sepatutnya orang Islam ni muzik dalam konsepnya yang lebih luas. Sepatutnya dikembangkan begitu. Ialah kita pun tak panjang sebenarnya. Tu telajak dia jadi lagu lain. Dia dalam khilaf lah benda ni. Ya, kalau di Pakistan dia panggil qawwali. Dia ada lagu dia lah. Itu pun masih khilaf dengan muzik dia, dengan seni kata dia tu. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan lah. Cumanya sepatutnya kita kena fikir masalah muzik ni banyak lagi benda lain boleh dimajukan. Bukan muzik ni untuk hiburan saja. Sepatutnya muzik ni sepuluh lidah bahasa sebenarnya. Tapi orang tak perhati gitu. Macam alam ni sendiri. Ya, betul. Itulah. Gini, dia muzik sampai itu. Kawan kita pakai muzik juga, panggil burung wak-wak, panggil rimah, panggil gajah. Muzik. Nak berubah orang sakit, muzik. Benda tu sebab tu kata kena tengok gapo dia, untuk apa kita digunakan. Cuma yang jadi masalah sekarang ni, orang nampak muzik ni hiburan saja. Sepatutnya kita orang Islam kena kembangkan muzik ni dalam bentuk yang lain. Kena kaji. Itulah hendaknya sepatutnya. Mana? Itu tak ada sebenarnya. Tak ada dalam sunnah. Sebenarnya tak sadut periduk lah. Tapi kalau benda tu berlaku, tidaklah, cuma kena beringat takut jadi melarat lah. Tak payah kembangkan. Kalau tak ada lagi boleh. Cukuplah dengan sekadar sudah ada tu gapo-gapo. Misalnya ngekoh kau gapo, cukup. Nak buat hari jadi pasal dia menyerupai Kristian pula.
menyerupai orang tak sah lah hak moleknya. Pasal masjid dikunci mana-mana. Mana-mana masjid dikunci, orang nak semayang, bukan semayang. Macam mana sebenarnya kedudukan sebab kan nama kita kena buka balik. Ya, dia begini maksudnya, dia untuk kepentingan nak jaga masjid. Kalau tidak orang curilah bola apa. Itu sebabnya. Jadi sebenarnya sekadar nak semaya, orang nak tupai dalam perjalanan tu, luar tu pun masjid juga, di beranda dia boleh dah semaya situ, dapat pahala semaya masjid juga. Dia kunci tu hak bahagian dalam tu. Kalau kunci semua itu tak patutlah. Tapi kalau kunci bahagian dalam tu, tu tak apa, untuk kebaikan. Masjid sepatutnya ada bahagian. Ada, memang. Dia kena ada lah. Sedikit maklumat ya. Pihak Sabak Mas ada menyampaikan kalimat ringkas yang menghina dan dirang Kelantan. Dan suara bentuk pemilihan di sini